Hari ni aku bawa lagi beza aku ni. Kita pergi tukar lagi sport ring yang baru. Sebab sekarang ni tayar lama aku ni kan dah bengkak. Tapi aku dah beli tayar yang sama size. Lepas tu aku tukar and then aku plan aku simpan balik rim ni. Dan sekarang ni aku nak cari rim 15 inci. Dekat sini ada TC, ada TE, ada ZE40. Tapi itulah Mak Anik ni cakap rim depan mata dia tu macam cantik. Dan untuk nama rim ni OZ Racing Hyper GT tak silap aku. Color Hyper Black. Tapi itulah bila dah siap pasang, kenapa aku rasa rim ni nampak macam tak mahal? Tak cakap banyak, buka balik yang lama ni. Dan sekarang ni aku nak pasang rim yang value dia memang tinggi. Harga dia aku boleh cakap memang keras. Kalau korang ajak swap, orang tu kena tambah duit kat korang. Untuk saiz tayar 175/50/15. Dan sekarang ni tayar murmur je. Yang penting rim yang aku pakai ni memang mahal. Dan inilah dia rim yang mahal aku nak tunjuk dekat korang. Korang tak percaya, korang tengok value dia sekarang ni berapa harga dekat sini. Dengar-dengar ada yang pakai rim Japan nak swap dengan dia ni, yang pakai Japan tu yang kena tambah duit dekat dia. Dari segi kata lain, rim ni dah macam barang emas. Nasib baik aku dah beli awal-awal. Dan kita tengok hasil dia. Yes, inilah rim yang paling mahal yang aku pernah pasang dekat beza aku. Dan untuk dia punya spek 15.5JJ ET45. Memandangkan kereta beza aku ni kan dah pakai air suspension. So macam-macam rim aku dah try, daripada 17 inci, 16 inci, sampailah rim emas ni 15 inci pun aku dah try pakai. By the way, ada tak yang nak swap? Korang tambah duit.